Jom kita pulang ke Sarang. Okey geng, kita nak pulang ke rumah. Saya nak balik ke Nilai. Saya akan lalu ke saya akan ikut Highway Plus lah, sampai tol Sungai Besi, masuk tol Nilai setiap hari geng. 110 meter setiap hari pergi balik. Semalam hujan, tapi hari tak hujan, tapi nampak cuaca macam mendung. Harap tak hujan lah. Sini memang selalu jam. Kalau time-time pukul 5 macam ni memang selalu jam, tak boleh buat apa. Kalau hujan lagi jam. So kita kena hati-hati kan. Tengok kereta depan ni nak bagi signal belah kanan, takut dia main masuk ke. Betul ke orang kata kalau tayar motor tak cukup angin boleh menyebabkan buat makan minyak juga? Betul ke? Kalau betul korang letak dekat komen ke? Nak tahu juga kan, betul ke tak? Minyak motor saya masih ada lagi 2 bar. Esok lah isi. So kalau moda ni dia boleh tahan dalam 3 hari lah. Sebab saya dah exhaust dah buat kan. Cuma minyak tu dia makan sikit lah. Makan sikit, banyak juga ada makan minyak saya. Tak kata-kata lah, elok standard nak body. Dekat Bangi dah hujan lah, jalan dah basah ni. Sini hujan dulu ni. Selamat. Kalau tak semua basah sekali. Nilai hujan ni, nilai hujan. Kau tengok depan tu. Aduh, lebat. Dia cakap lah, aduh, lebat. Aduh. Basah. Ikut tu Sungai Besi ke straight je? Straight je? Lagi dekat Straight. Boleh kau Nilai, tapi Nilai ni kalau biasanya hari Jumaat lah saya turun situ. Ikut jam belakang tu ikut labu LPG Betul lah. Main turun mana? Jadi memang ikut sini ada di Plus. Turun Nilai tu. Oh Nilai. Okay bang? Okay, elok. Dah hujan ranyai pun. Saya kena buka dia punya, dah basah dia punya yang tu. Try pakai ni kot, original punya lens. So jalan licin kita kena hati-hati lah. Macam biasa, santai-santai je. Tinggal 5% ni saya punya bateri DJI ni. Lupa nak charge. Tu signboard Nilai kan. Nilai Pajak Sepang, saya akan ke kiri lah. Saya biasa ikut sini, tak ikut Highway Max. Highway Max jauh kan, kalau nak pusing. Saya dekat dengan Kota Serimas rumah saya. Kalau saya ikut Highway Max, dia pusing. Dia kena ikut Sepang. So, lagi jauh lah bagi saya. Yang macam orang duduk Salak tu, boleh lah ikut Highway Max. Yang mana kerja dekat Diampang. Okey, video saya sampai di sini saja. Nanti saya sambung lagi buat video. Harap korang
like video saya ni. Jangan lupa follow saya. Jadi saya pun nak ambil ni. Okey geng. Assalamualaikum. Hati-hati.